การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568Barigasi. Ini kita mendengar barigasi dah. Dah. Paling zaman dulu lah, zaman dulu sungguh ni. Zaman dulu itu ni. Dah. Ada seorang budak. Dah. Seorang budak ni budak ni guru itu tuai dah. Guru hello itu tuai dah. Budak ni dia wei perah ya hutan dah. Dia dok perah ya hutan dak ni tu dah. Sampai ayah ni tu galak apa dah lah dah. Dia tak nampak kena give denok lah ayah ni galak boleh buat denok ni kata ni. Dia pun buat racik pula dah. Racik ni dia buat jahai pocok keliling je tu lah. Dia pun ayah tu pun ikat di kaki tu di pocok dah. Dah di pocok ni tu dia denok dia tu ada seekor gasitino dah. Seekor gasitino saat ni tu duk bahu ya tak manusia ni bahu lagu ni. Dia cari budak. Cari budak tu. Hari mula-mula tu. Tak temu. Dah. Budak sana tu. Dah. Lei. Kasih tak ada manusia ni. Dok kopak. Dia pergi cari tadi. Dah, gas ni pun. Budak ada denah dia tu pun. Pelik lagi. Nah. Dok isok ke tu pula. Nah. Dia pergi denah dia pula. Nah. Pergi denah dia pula tu. Gas pun mari cuba cari makan lah. Baru ada anu. Manusia lah. Dia dok main dek tu. Bahu manusia ni gas ni kata. Dah. Dia dok nusuk di telaga. Dah. Budak ni. Dah. Gas itu kita mung dia, okey. Amai budak jatuh saat ni. Dah. Dia tengok budak jatuh saat ni. Dia kata budak ni kuguh halau lagi ya tak. Nampak aku nak klik pera dulu ya tak. Gasi ya tak. Gasi tu pun ambil budak ni klik je pera dah. Pera lah gasi tu pun dah. Nak wia besar ni, nak sedap makan sikit. Ya tak, kalau kuruh ini nak makan lama ada kulit dengan tulai budak ni. Aku nak pergi gemuk gitu ya tau. Gak siapa hidup cari makan, buat kelik daging kerja, daging rusa, daging pelanduk. Dah, macam-macam daging lah, ya daging temung dalam hutan tu. Buat kelik menjamu budak jatuh saat ni tu. Budak jatuh saat ni tu pun kodok besar mari ni. Janguk lah kata. Dah. Jadi anak muda yang janguk lah, tuai putih, rambut pelak, bulu mata panjang, hidung macam janguk. Basuh pula dah budak yatim ni. Dah. Faham budak yatim hari tu? Nah. Sampai pria tu dia pergi maning lah di telaga. Dah.
Dok gimana geragah hari lah. Dah. Yang itu ni tak ada motor pun kita laning. Yang nak pergi cebok ada teraga tu. Pas betulnya hari itu tu ada gasitino. Dah ada gasitino saat ni tu. Mek ya saat ni tu suruh pergi cebok lah. Dah. Suruh pergi cebok di teraga. Pergi kali dak temu dengan budak muda tu dak wani. Ya apa kita menusu tengok tak ada kita telaga dak. Kita menusu tengok lepas balah itu. Budak tu mani sudah apa? Mani ni buat atas ya apa kelai. Mek kata gini mu tak jawab apa kelai. Umi malu. Dak malu mek ya. Gi mencebok air telaga buat kelai dak malu ke budak ni. Do gitu. Dah. Sampai hari itu kak dia besar ni budak ni pun tengok meh gasih dak pega dia tu nampak duk tanya gih lah. Wen ini wen berat apa kilo dah ni? Gasih dak tanya. Dia suruh budak muda saat ni tu mai kilo seminggu sekali. Bo kata dia besar lagi ni. Dia rasa tak lagi aku ni. Nampak belakang ni gas ni bidak nak tanya kilo kus macam lah ni lagak sampai suruh timai kilo ri. Dah. Mula tu seminggu kali, lepas pada tu seminggu 2 kali. Ni ri ni bidak tanya kilo ku ni. Dah. Tu. Dia pun rasa tak hati lah dengan gas tu. Gas hidup pegoyo tu dah. Dia buat lagu mana dia kata. Aku ni kalau duduk ini ni nampak tak ada jalan dah. Makin ada gas ni sungguh dah. Ya tak. Dia apa? Lagi musuk lah. Nak musuk mana ya tak apa ni. Dah. Bo kata gitu tu. Lagi musuk tu. Gas ni. Semua 5 kilo. Masuk gas itu masuk dapur duk sirai cedek bawah cedek apa lah. Dah. Budak ni tengok pelik lah. Sabit dia lari. Dah. Bawa lari saat ni tu. Lari gini nusuk di papalah di telaga. Tepat gasih hak tino tu duk giduk ngita dia sok mu duk maning tu. Dah. Bo siapa hari tu betulnya gasih hak tino saat ni tu kita cabut atlago sok mula buat kelai tapi gasih ni gasih hak molek lah dah bukan gasih biasa makan urai tu dah dia tak makan urai dia makan lapis nate gasih ni dah gasih hak dak ngita budak ni dak mana tu ya pergi temu dengan budak yatim saat ni dah temu dengan budak yatim saat ni tu ya pun tanyalah dah mu buat apa sini dah maning lagi gini. Ya tahu aku duk musuk dah mun akekku ya tahu. Muk gasih duk pega aku tu, aku nampak pelik gini. Supaya nak makan aku dah. Ya budak tu pun duk tengok gak dah lah gasih tu. Buat duk kek tu leh hak manusia duk tepi rumah ya tu. Dah. Ya pun, royak kok gasih hak ni dia buat asal ni kata gini lah. Ya tahu. Mu hidup dengan aku lah, aku tak makan orang kata. Aku makan menate ya. Dah. Ya pun tak tahu buat gimana, nak lari lagu mana lagi gasih ni. Dah. Gi dengan gasih tu, hidup dengan gasih tu gasih tu ya atas cerita dengan anak muda saat ni. Dah. Tengok mata ping lah. Dah. Moga anak muda saat ni tu ingat tengah tua putih, jangok, berisi, keriting, kulit. Kamu pelok hidup macam bibi mulut merah ni. Tak ada arah dah lah. Dah. Belum mata panjang letik ya. Dah. Duk ngagas itu menikah ngagas itu lah. Dah. Nikah ngagas itu kak. Duk gitu. Moga laki bini. Dah. Boleh anak. Dah. Boleh anak 2 orang. Dah. Boleh anak ni tu.
Ha? Boleh anak tu ya. Moga anak gasi ngak uge dah. Ya ada lah darah gasi dia tu dah. Makna tu separuh gasi dah. Budak dua orang saat ni tu pun dok mai kau tengok pada rumah dia tu lah dah. Dok mai hari tu nyagi jauh sikit tu. Betulnya ditemu dengan burung gedor. Burung gedor ni pala dia meh burung tapi tubuh orang ada sayap, ada ekor. Tu burung gedor ni tu. Dah. Ditemu dengan burung gedor tu. Dah. Anak gasi saat ni tu dengan anak awal jangak saat ni tu. Dah. Lagi musuk anak. Dah. Unggah. Dah. Lagi musuk lagi apa tu? Hari mula-mula tu nusuk kawah. Dah. Nampak kawah dah ukur. Masuk kawah. Dah. Hari yang kedua tu temu dengan gedar juga. Hari yang kedua ni lagi menusuk dalam gendai raya. Dah. Gendai raya ni gendai tu lah. Gendai raya dia kata wak. Ya itu semaya dia sejak zaman dulu tu. Tak ada speaker. Dia mau ambil batai ta ke ino gali we pulau ya tu baik ambil bulai kubah ka. Mari baji katok mulut lubai wak katok jadi gendai lah. Dia panggil gendai raya. Dah. Budak ni pun lagi masuk gendai raya. Dah. Burung pun duk cari lah. Dah. Duk bahu ni. Dah. Bo kata gitu tu. Balik gasi yak ni dah. Tahulah kata burung gedor dok mai cari anak dia dua-dua ni. Dah. Tu. Mulap sorak kira bercara lah. Dah. Kata kita nak buat lagu mana ni. Dah. Anak kita dua-dua dok mahal ni. Ada gasi mi dok karu nak ambil anak kita gini. Dah. Lalu tu Fok dia pun panggil Fok gasi dia sorak kira lah dah. Sorak kira saat ni tu dah. Hidup hidup itu perai gedor lah. Buat lagu tu pun tak jadi, buat lagu ni pun tak jadi dah. Taknya apa gedor ni. Sakit saja ya. Sama-sama sakit. Balik gasi pun sakit, balik gedor pun sakit. Tahu nak buat lagu mana. Dah. Mai tahu nak buat lagu mana tu. Dah. Dengar supohe gasi saat ni tu. Dah. Ya ada supohe gasi ni. Itu gasi ada gedor ni. Kalau belawai dengan mana-mana pun, belawai gasi, belawai dengan menatai bisa lagu mana pun, ya tak akan mati. Dah. Tapi ia mati ke apa? Ia mati dengan manusia. Ia ada supohe dengan manusia. Dah. Apabila lagu tu Fok Gasi pun tahu nak buat lagu mana dah lah. Dah. Duk perai dengan gedor ni. Dah. Duk karu kuih nak Gasi dia ni. Apa khabar? Ada orang. Dah. Lepas tu, wak dengan saat ni tu, dia duk kecek di saat ni tu. Awal janguk saat ni tu lah. Bini Gasi tu poknya budak ni tu pun tak jam. Ya tergena-gena. Kita tak jam untuk karu anak kita. Ambil sikap berani dia saat ni tu. Dia apa pisah buat lah. Alah nak perang dengan Gasi ni. Ya tu kalau buat lembing. Panjang tak padah. Bahkan nak gerak ke kerih. Nak gerak ke badik kata. Moga pandak kena bawa ikan. Lalu tu dia fikir buat anak panau. Dah. Dia buat mata anak panau gigi molek saat ni tu. Hubung dengan kayu tah dia risik saat ni tu. Tak pun bukan tah sama ada. Ambil tah tunggal nah. Buat anak panau saat ni tu. Dah. Balik kepala saat ni tu dia hubung dengan besi. Buat gigi mata. Dah. Buat anak panah apa kak dia apa
sanggup tu berperang sama dengan Gassi saat ni lah dah. Apabila gedah tu Malaysia mari nak belawai saat ni tu, dia pun tarik nak panah dia pasuk dengan dia lah dah. Lepas piu hak mula-mula pup tak kena pergi kena ekor dah. Gedah tengok nak murih tu mari dekat panah pula dah. Piu, tak kena lagi, dia kena di bulu sayap dah. Moga tak ada itu mana dah. Belajar tak ada setara mana, berlatih tak setara mana awak dengan masa sikap saat ni tu dah. Kata dia tarik tiga tarik gitu, dia lepas piu, bop. Dia kena betul dada, kena betul tak hati burung gedah saat ni tu dah. Burung gedah ni pun pa tu dah. Tubai tu habis kan mapo gedah tu dah. Buat mapo gedah tu kan lagi Gassi jadi masuk lah dia ni dah. Jadi pihak-pihak Gassi lagi pun aku dulu tu ya tak Gassi tak mengaku Malaysia dah yang buat makan apa. Jadi selepas pada tu jadi aku Gassi dengan Malaysia. Lalu tu Gassi Malaysia ni pun baik, tak ada main makan Malaysia, tak ada hormatku gimana. Sampai apa? Sampai awak jangok bintok lelaki Gassi saat ni tu ya boleh bunuh burung gedah dah. Lepas tu dok mari selama ni jadi Malaysia Gassi tak ada bala habis bagi Gassi.